Okay, hai, Assalamualaikum. So, sekarang kita berada di Aji Mentarang. Dekat depan Cik Tangga ni, diorang menyediakan mentarang yang fresh. Korang tengok, mentarang ni dia duduk dalam bekas dengan adanya air masin dengan pump oksigen. Mentarang ni boleh hidup. Ni. Besar-besar korang. Tu. Inilah mentarang. Yang mana belum pernah makan mentarang, korang wajib datang. Ni. Besar-besar kat sini. Selalunya Cik Tangga datang makan kat sini, kita makan masak lemak dengan mentarang bakar. Memang sedap, memang macam gini memang sedap. Okey, so korang jangan lupa datang kat sini. Right, so dekat sini juga adanya belut. Jom kita tunjuk belut. Dekat sinilah belut. Belut fresh. So yang besar ni bukan belut Yang besar ni adalah ikan linang. Ikan linang ni susah nak dapat. Dia ada certain orang je yang dapat tangkap dia. Tu. Dia ada sirik. Dia ada sirik. Tu sirik dia. Tu ikan linang. Ikan linang ni banyak khasiat dia, okey? Alright. Okey korang. So kalau korang datang ke Aji Mentarang, jangan lupa rasakan dia punya mentarang. Okey.